Oh, berat tuan-tuan. Macam nak menangis. Oh, fikir kita ni jauh sangat dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya, Tuhan dekat dengan kita. Cuma kitalah yang jauh daripada dia. Tuhan tak pernah hilang perhatiannya kepada kita. Tapi cara mana kita balas jasa Tuhan? Cara mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Macam mana nak bagi kita ni tak berahi sangat dengan dunia ni? Tuan-tuan, kadang-kadang kita himpun dunia sampai terlupa nak himpun akhirat. Oh, kejar sungguhlah dunia. Sampai tak ada lah nak bayar jemaah kadang-kadang. Kita tuan-tuan, subhanallah, kereta ada 3 biji, tapi tak ada sampai rumah Allah setiap waktu. Tambah-tambah kereta tu baru basuh pula. Kereta baru basuh, tengok tengah hujan. Allah sayangnya baru basuh. Tuan-tuan, korban dengan dunia. Tak ada semua, tak sempat lah kau. Orang ni kalau Tuhan tak berkat umur, semua tak sempat. Mengaji pun tak ada. Terus apa tak pergi kuliah? Tak ada Ustaz, tak sempat. Tak ada sungguh, kerja banyak sungguh. Tak ada, tak sempat. Umur tak berkat. Kita tahu, kita maukah tuan-tuan? Tuan-tuan maukah mati tengah-tengok TV, saya tanya? Tengah tengok sinetron, okey lah tu. Mati, ya Allah. Tak boleh bohong Tuhan. Nak tahu mati baik ke tidak, kita ni hidup baik. Allahu Akbar. Kalau kita hidup kita baik, insya-Allah Tuhanmu tidak akan menzalimi hamba-Nya. Tuhan tak akan zalim kita. Tuhan tak tengok pada rupa parah kamu. Tuhan tak tengok pada amalan kamu. Yang Tuhan tengok ialah hati kamu. Macam mana perasaan kamu dengan Allah.